Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam, sir. Good evening, everyone. Evening, sir. Good evening, teacher. Hi, how are you guys? I'm fine. How are you, sir? I'm Fine, fine. thanks. I'm I'm fine. fine, teacher. Very good, very good. Okay, guys, could you read to me what you can see on the screen? Learning English with me. Learning English. Day week 1. Very, very good, meaning that the screen is functioning very, very well. Learning English with Mizi, January 2026, Tuesday, week 1. Okay, I want you to write down the date and the day for today in your notebook right now. I want you to write down the date and the day for today in your notebook right now. So, I'm going to tell you about the rules during online learning. The first one is you have to be very, very quiet during the explanation. Number 2, please focus in the class and make sure there are no noises around you. Number 3, raise your hand if you want to show that you have done your job, and also raise your hand if you want to ask me something. Just use the button in your Zoom devices. Number 4, write down the notes that you can see on the screen. And the last one is communicate, meaning that you have to take part in the learning activity throughout the session. So these are the 5 rules that you need to know during online learning. Okay, guys, before we start our class, I'm going to say hi, Danish Amshar. Hello, Kaisa. Hello, Navinesh. Hi, Muhammad Daniel. Hello, Afan. Hi, Dia. Hello, Esther. Hi, Deborah. Arisha. Hi, Ain Damia. Hello, Hanania. Hello, Aisha Humaira. Hi, Anas. Hello, Amar. Hello, Diana Elisa. Hi, Aiman. And hello, Amin. Welcome to the first session of January 2026. Without further ado, I'm going to explain to you what we're going to learn for the rest of the year. Untuk sepanjang tahun, apa yang kita akan belajar pada tahun ini adalah vocabulary tak, sorry. We're going to learn about grammar. Kenapa saya pilih grammar? Sebab saya pilih grammar, saya ajar grammar untuk melengkapkan pengajaran di sekolah. So, saya mengambil ruang dan peluang ini untuk ajar kamu grammar disebabkan ada kelompongan yang perlu kita lengkapkan, yang perlu kamu isi dalam pembelajaran bahasa Inggeris, which is grammar. Okay. Apa itu grammar? Of course lah, semua orang dah tahu. Dalam bahasa Melayu, grammar adalah tata bahasa. Grammar adalah tata bahasa. Okay, so grammar yang mula-mula yang akan kita belajar pada hari ini adalah nouns. Salin semua? Nouns. Okay, saya nak tanya kamu. Apakah nouns dalam bahasa Melayu? Kata nama. Very good. Okay, noun dalam bahasa Melayu adalah kata nama. Okay, semua dah salin ke belum? Dah. Dah salin. Okay, good job. Okay. So, boleh tak saya pergi ke page yang berikutnya? Boleh. Thank you. Thank you so much. Okay. So, what is nouns? Dalam bahasa Melayu kita dah belajar tadi, nouns adalah kata nama. Okay, dalam bahasa Inggeris, nouns adalah noun lah. Tapi kita boleh explain dia. Okay, kamu salin dulu soalan ni. Dan salin jawapan ni. Okay, nouns refer to people,
animals, objects, and places. Again, saya baca untuk kamu lagi. Sila salin. Nouns refer to people, animals, objects, and places. Itulah noun. Katakan kata nama untuk orang, kata nama untuk haiwan, kata nama untuk objects, dan kata nama untuk tempat. So, hari ini kita akan explore semua vocabulary tentang nouns dalam kategori-kategori yang saya tunjukkan ini. Bila kamu ada vocabulary tentang nouns, tentang grammar nouns ini, insya-Allah kamu akan kukuh dalam penulisan kamu dan boleh menjawab soalan-soalan grammar dengan Dan tepat. Thank you so much. Izinkan saya pergi ke page yang berikutnya. Boleh. Thank you. So, kita terus kepada soalan. Saya suka buat soalan. List down nouns for people. Okey, kita ada kategori-kategori people. Yang pertama adalah gender, jantina. Yang kedua, pronouns, kata ganti diri. Saya korang sihat. Yang ketiga, kita ada name, nama-nama orang. Yang keempat, kita ada job, iaitu pekerjaan. Dan yang kelima, kita ada family. Banyak benda ni, tapi jangan risau. So, untuk gender, siapa tahu nouns untuk gender? So, Zoom. Sebagai contoh. Man, lawannya apa? Man, lawannya woman. Lelaki lawannya wanita, kan? Inilah gender, jantina. So, man dan juga woman merupakan nouns. So, sebagi lagi kategori. Kamu salin je, saya akan tolong kamu. Lag. Ada lag. Masih lagi lag ke? Masih Ya, lagi lag. lag ke? mana last? Masih lagi lag? Teacher lab. Teacher lag. Okey. Ada ya. Kejap saya tukar kepada Ayah. Ayah tekan apa-apa ke? Hello. Okey, sorry. Ayah, okey, kejap. Saya log out dulu, betul saya akan bagi link baru. Ataupun bukan log baru, saya akan keluar dulu, saya akan Okey. connectkan dengan saya punya Hmm. I didn't hear anything. testing, dengar semua. Dengar dah? Again. Okey, saya cerita sekali lagi. Okey, kita ada nouns for people. Dalam people, there are categories. Ada kategori-kategori dalam people. Pertama, gender. Gender itu adalah jantina. Kedua, pronouns, kata ganti nama. Name, yang ketiga adalah name, nama-nama orang. Yang keempat, job, pekerjaan. Dan yang kelima, family, keluarga. So, kita jawab gender dulu.
So, man lawannya woman. Kalau setulis boy, lawannya apa? Girl. 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 Okay, lepas tu kita ada lady lah. Okay, sila salin. Okay, berikutnya. Pronouns. Pronoun itu kamu tahu. Tapi kamu mungkin tak tahu apa itu pronoun tu, apa dia. Tapi kamu tahu tu adalah pronouns. So, katalah sekata he, lawannya apa? Yeah, she. Kalau seguna we, lawannya apa? R. We lawannya Us. he. Kami lawannya mereka lah. I lawannya apa? You. You. Lepas lady apa? Senang tak English? Pronouns adalah kata ganti. Lady itu apa? Apa dia? Lepas lady tu apa? Lady tu kosong, tak ada apa dah. Oh. Okay. So, pronoun ni adalah kata ganti nama. Tulis kata ganti nama bahasa Melayu. Kalau tak faham. Gender adalah jantina. Lelaki, perempuan, budak lelaki, budak perempuan. Name nama lah, of course lah. Job pekerjaan, of course. Family, family. Okay. So, saya nak tanya, he, she, we, they, are you faham tak? Ataupun perlukan beri penerangan? Tak payah. Sebab apa ini basic? Sebab dah belajar dekat sekolah sejak dari Cara asas. tahun 1. Betul, perkara asas. Very good. Bila ni kamu dah belajar kat prasekolah pun dah belajar dah he, she ni. Okay. So, sekarang kita pergi contoh name. Okay, sekarang ni name ni adalah nama-nama. Dia nama orang. So, katakan saya ambil nama-nama kamu. So, kita ambil nama Danish. Apa lagi? Ada nama apa lagi? Ada nama Kaisar. Kita ada Esther. Kita ada Ain. Kita ada Anas. Dan contoh lagi kita ada Amin. Huruf A semua ni. So, ini adalah name. So, untuk people, kategori name adalah nama-nama orang. Okey, sila salin. Okey, berikutnya job, pekerjaan. Sebagai satu contoh dulu. Job adalah pekerjaan. Teacher. Okey, kamu pula bagi. Apa lagi yang kamu tahu? Veterinarian. Fire. Vet. Fighter. Fighter sebetulnya fireman. Okey. Veterinarian. Veterinarian tu sebab vet. Teacher dah, sudah. Jangan bagi yang panjang-panjang. Tak cukup muat, tak muat. Bagi pendek-pendek. Police. Doctor. Police. Lawyer. Lawyer. Betul, lawyer. Pilot. Betul, ada pilot dan sebagainya. Okey, kita tambah lagi pilot. Sorry, saya tulis yang pendek-pendek sebab tak muat, tak muat. Ni contoh, So, itu adalah job. Pekerjaan pun adalah nouns. Ingat, pekerjaan adalah nouns. Okey, family. Ini mudah saja. Kalau family, kalau saya tulis Mother. lawannya Dad. dad. Kalau saya tulis aunt, Sister. lawannya Uncle. uncle. Kalau saya tulis sister, lawannya Brother. brother. Dan seterusnya lah, grandpa, grandma dan sebagainya. Okey, sila salin. Siapa dah Siap. salin, boleh angkat emoji love. Ya. Siapa dah salin, boleh angkat emoji love. Tak tahu. Dan
Okay, good, good. Kenapa? Kamu nyari soalan dengan seakan akan ajar kamu baby step tau. Taklah lompat yang teruk-teruk, terus kamu grammar yang mahal-mahal, tinggi macam TESOL tu taklah, tak boleh. Kita akan start slow and too difficult lah. Okay. So, thank you so much. We going to go to the next page. Boleh ke tak? Boleh. Okay. Boleh. Boleh, ha? Okay, tadi kita buat people, sekarang kita buat animals. Sekarang kita ada 17 orang, so akan tanya seorang-seorang untuk bagi jawapan animals. Kita mulakan dengan Danish Amsyar. Bagi satu animals yang Danish Amsyar tahu. Danish, buka mikrofon please. Danish Amsyar, buka mikrofon. Danish, buka mikrofon. Okay, dia tanya mak dia dah. Kat mana nak buka? Ah, dekat dekat ada butang tu. Okay, kita pergi next dulu. Kaisar, bagi satu animal yang Kaisar tahu. Rabbit. Rabbit. Sir? Okay, Danish, teruskan. Satu animal yang Danish tahu. Rabbit. Lagi satu. Lion. 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 Very good. Thank you. Nevinesh. Animal. One animal. Dog. Dog. Very good. Do you have dog at your house? Have How many? one. Is it big or not? Or small one? Small. What breed of this? Ah, Baka apa? Jenis apa? Maltese. Munchkin? Monkey. Oh, okay. Okay, thank you, Nevinesh. Very good. Muhammad Daniel Mumtaz. One animal, please. Cat. Cat. Thank you so much. Very good, Daniel. Deborah Arisha, one animal, please. Tiger. Very good. Good job. Nice. And then Esther, can you give me one animal? Pig. Pig. Very good. Thank you so much. Ain Damia. Frog. Frog. Good job. Hanania. Monkey. Monkey. Thank you so much. Aisha Humaira. Sugar glider. Sugar glider. Panjang juga, tapi tak apa, saya cuba sumbatkan dia. Okay, sugar glider. Thank you. Very good, Aisha. Anas. Anas. Panda. Panda. Good. Bukan food panda, eh? Okay, thank you, Anas. Good job. Amar. Amar. Animal. Amar. Apa dia? Art. Amar jangan takut, bagi je jawapan. Bahasa Melayu pun tak apa, nanti tolong translate kan. Yes, Amar, please. Okay, kita pergi yang berikutnya biar Amar fikir jawapan dulu. Diana Elisa. Diana Elisa. Duck. Dog dah ada, tak boleh repeat. Dia kena animal yang baru. Eagle. Eagle. Very good. Thank you, Diana. Afan. Is it? Okay, bagi satu Okay. nama. Orca. Apa dia? Orca.
Kereta lama, old car. Bukan. Oka. O O, R R. A. A. Bukan G. Oh, C. ada ke wheel ni? Wheel ke? Yep. House ke? Yes. Okay, thank you. Very good. Good job. Terkejut. Selalunya orang panggil whale. Okay, tiba-tiba bagi terus dia punya species. Okay, thank you, Afan. Good job. Aiman. Kita. Cheetah. Good. Amin. Seal. Apa dia? Seal. S- Seal. Ini. Dan Seal. Eja. S-A-L. Macam saya tahu je. Oh, seal. Ini. Betul, Amin? Okay, good job. Yes. Thank you, Amin. Good job. Okay. Dia. Butterfly. Butterfly. Thank you, dia. Miza. 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 No response. Okay. Kita teruskan balik kepada Danish. Danish Amshar. Satu animal, Danish. Zebra. Zebra. Thank you. Nevinesh. Chimpanzee. My goodness. Thank you. Muhammad Dinin Mumtaz. Burung. Burung. Very good. Bird. Thank you, Daniel. Kaisa. Sila salin yang lain. Kaisa. Jawab. Snake. Very good. Snake. Thank you. Deborah. Arisha. Kangaroo. Kangaroo. Thank you. Very good. Esther. Sea lion. Sea lion. Good. Thank you. Ain Damia. B. B. Good job. Very good. Hanania. House. Can I? Horse. House. Horse. Horse. Very good. Siapa yang can I tadi tu? Aisyah. Saya. Teruskan Aisyah. Panther. Panther. Very good. Okay, sila salin. Siapa dah siap? Boleh angkat emoji love. Okay, kita go through apa-apa yang ada dalam nouns animal hari ini. Dah selesai. Congratulations lah, kamu mempunyai vocabulary yang cukup mantap untuk menghasilkan jawapan ini. Good job semua. Okay, yang dah siap boleh angkat emoji love. Yes, dah siap semua? Yes. Kita pergi ke page yang berikutnya. Objects. Objek ni adalah benda, bahan yang berada di keliling kita. Contohnya, mobile phone, pen, pencil, spoon dan sebagainya. Dan saya akan go through sorang-sorang bermula dengan Danish Amshar. Pencil.
Pencil. Thank you. Navinesh. Table. Apa dia? Table. Table. Daniel. Pen. Pen. Thank you. Kaisa. Book. Book. Deborah. Deborah Erisha. Pencil case. Pencil case. Thank you. Esther. Hmm. Remote. Remote. Hmm. Very good. Dia kena lengkap sikit. Remote control. Thank you. Three. Ain Damia. Television. Very good. TV. Hanania. Rice cooker. Rice cooker. Thank you. Very good. Three. Aisha Humaira. Aisha Humaira. Towel. Very good. Towel. Towel. Anas. Computer. Thank you. Very good. Amar. Apa jawab Amar? It's okay, Amar. Thank you. Diana. Blanket. Apa dia? Blanket. Okay. Blanket. Very good. Thank you. Afan. Compass. Kompas. Thank you. Amin. Mirror. Mirror. Thank you. Dia. Window. Window. Very good. Amin. Aiman. Fan. Fan. Good job. Danish Amshar. Apa dia? Phone. 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 So, tukar kepada mobile phone. Thank you. Navinesh. House. House. Ah. Nope, it's not an object. Dia ada tempat. Scissors. Scissors. Thank you, Navinesh. Muhammad Daniel Mumtaz. Ruler. Yes, very good. Thank you. Okay, berikutnya kita mempersilakan Kaisah. Eraser. Yes. Eraser. Good job. Thank you, Kaisah. Deborah Arisha. Deborah Pillow. Pillow. Good. Thank you. Esther. Clock. Clock. Good job. Thank you, Esther. Ain Damia. Car.
Thank you. Hanania. Hanania. Hanania, hello. Ruler. Ruler sudah. Lamp. Apa dia? Lamp. Eja. LAMP. Okay, lamp. Thank you so much. Aisyah Humaira. Door. Door. Very good. Congratulations everyone. Semua dapat jawab dengan betul. So ini objek-objek yang kamu tahu. Okay. Dan semua lebih pada actually objek ada banyak lah. Ini salah satu daripada yang banyak tu. Congratulations. Semua dapat jawab. Dan siapa yang dah siap siapa yang dah siap salin boleh angkat emoji love. Yes, saya. Boleh tak saya pergi ke page yang berikutnya? Boleh? Yes. Okay, thank you. So, berikutnya adalah places. Yeah. Places ni ada dua jenis. Satu common noun, satu proper noun. Proper noun tu mudah je, huruf besar. Yang huruf depannya tu huruf besar. Okay, kita buat places untuk common noun dulu. So, bagi contoh. House. Hospital. Okay, ini sebuka rawa. Siapa nak jawab ini? Yang berikutnya ni. Apa dia, Nevinesh? Apa? Place, tempat. School. School. Saya. Yes, Aisyah. Teruskan. Hotel. Okay, hotel. Saya. Ya, teruskan. Police station. Police station. Thank you. Esther, teruskan. Library. Apa dia? Library. Library. Okay, soalan yang bagus oleh Aisyah Umar. Ada rehat ke? Tak ada. Kalau kita sejam kan atau terlebih jugalah. Okey, tak ada rehat tapi dengan kelasa sebagai kebebasan untuk kamu boleh minum Milo. Mak bancuh Milo yang pekat-pekat Milo tabur pun boleh. Mak nak biskut Tiger boleh. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil relax. Okey, boleh? Yang penting kamu chill saja. Saya tahu kat sekolah kamu belajar banyak. Tak banyak lagi sebab minggu orientasi kan. Happy-happy dulu kan. Tapi nanti bila kamu masuk lepas minggu orientasi, kamu akan penat belajar. Malam lagi belajar. So, saya nak kamu relax-relax je kelasa. Enjoy the moment saja. Belajar tanpa perlu stres dan enjoy pembelajaran. InsyaAllah ilmu itu akan masuk dengan senang. Okey, selamat datang yang baru masuk. Okey. So, proper nouns ini apa dia sebenarnya? Proper nouns ini adalah tempat-tempat yang contohnya. Contohnya sebagai Pahang. Contoh lagi. Nanti saya nak cuba. Okey, siapa nak cuba tadi? Netherlands. Saya. Bagi pendek-pendek dah sikit. Kecil ruang ni. Kamu Netherlands tu je. Okay. Bagi, Oman. apa dia? Oman. Oman. Sir. Ya. Oman. Hospital Selayang. Apa air? Hospital Selayang. Hospital Selayang, betul. Selayang Hospital. English kan kat. Scotland. USM Hospital. Okey, sebagai contoh lagi. Tempat yang ada Scotland. KFC. Dia tempat. McDonald. McDonald. Boycott.
Memanglah boycott. Ini contoh. Contoh. Tapi jangan buka Mitsu. Mitsu murah. Okey. Lawak aja, lawak aja. So, ini contoh, Okey, dan kamu boleh tulis macam-macam lagi. Sila salin. Siapa dah siap? Boleh angkat emoji love. Okey. Sir, Yes, saya. tak ada record ke? Record. Record. Tak lah, sir. Tak lah. Okey. Dah siap ke belum? Dan. Dah. Biskut cicak ayak Melo memang sedap. Sebelum kita pergi ke bahagian berikutnya, identify the nouns, saya nak tanya dulu sekolah-sekolah kamu. Siapa di sini berasal daripada sekolah-sekolah di Kedah? Angkat tangan. Sekolah dari Kedah. Tak ada. Sekolah, okey, Hanania Kedah. Kedah tang mana? Hanania bukan, oh Langkawi. Hanania Langkawi kan? Sungai Petani. Sungai Petani. Sungai Petani SK apa? Okay, Bakar Arang. SK Bakar Arang. Very good. Thank you. SK Bakar Arang. Okay. I am at sekolah Asal XK section 106. Dia ni Amsyar sekolah mana? Station. SK. Teruskan. Tersekat-sekat. Kenapa? Hello. Tak kot. Okay. Aisyah Humaira. Sekolah mana? SK Kubang Krian 2. Kelantan. Ya. Very good. Thank you. Anas, of course, my favorite student. Dia, I tahu dah. Okay. Afan. Yes, sir. Sekolah mana? Which school? Sekolah mana? Sekolah SK Badar Teknologi Kajang. Kajang. Okay. Thank you, Afan. Good job. Diana Elisa. Sekolah mana? Taman Perdana. Okay. Taman Perdana. Daerah negeri. Daerah. Diana, daerah mana? Selangor. Selangor. Thank you. Okay. So yang saya tanya tempat-tempat tadi tu, sekolah kebangsaan, ini yang saya ingat lah. Bakar Arang. Dia adalah places untuk proper nouns. Selangor. Proper noun. Thank you for sharing. Good job. Okay. Now, so kita pergi ke page yang berikutnya. Kamu tengok betul-betul dalam ni. Korang tahu tak terpaksa search lekat resize. Search lekat resize untuk buat kamu punya ni. Bahan pembelajaran ni. Ini bukannya, ni satu-satu tau. Okay. Setiap orang ambil satu gambar. Jangan bagi tahu sekarang, simpan dalam hati kamu. Jangan bagi tahu. Just identify the nouns below. Ambil satu saja. Kejap lagi saya tanya. Saya nak masukkan dalam ni. Okay. Dah ambil dah. Belum tu. Alamak, sekali lagi. Saya bagi satu saat. Sudah, boleh? Dapat dah? Belum, sir. Satu saat je. Tak ada lama-lama menaci. 5 saat. 5 saat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Okey. Pelajar yang pertama, Aiman. Aiman. Jawapan? Okey, kita pergi ke dia. Jawapan dia? Sir. I main di lab. Oh, okey. Find problem. Okey, dia jawapan? Butterfly. Butterfly. Amin.
Okay. Apa dia? Polis. Polis. Pertama belakang, policeman. Okey, Afan. Cat. Cat. Knife. Knife. Apa dia? Knife. Nice. Pisau. Thank you, Afan. Diana Elisa, apa yang kamu tangkap tadi? N. Pen. Not N. Oh, N. semut. Test. Thank you. Very good, Diana. Amar. Amar. Apa yang kamu tangkap tadi? Oh. Amar. No response. Aiman, apa yang kamu tangkap tadi? Soldier. Soldier. Thank you, Aiman. Berikutnya, Afan dah jawab kan? Anas, apa yang kamu jawab tangkap tadi? Anas? Ice cream. Ice cream. Thank you. Siapa lagi ni? Okey, Aiman dah. Tak payah angkat tangan, dia sepanggil sorang-sorang. Jangan risau. Yang kelas kan? Orang ada, parent ada WhatsApp Sir tau. Sir ada buat tak kelas personal sebab dia orang takut Sir tak go through sorang-sorang. Tak, dengan kelas Sir, siapa dah bersama dengan Sir, biarlah kat situ 20 ke 70 orang ke satu-satu Sir pergi. Betul tak Nevinesh? Nevinesh pelajar tahun Sir lama dah. Betul kan? Jangan risau, takkan Sir tinggal. Okey. Tadi Aiman kan? Aiman jawab kan tadi kan? Anas. Okey, Aisyah Umaira. Apa yang kamu Singa. ingat? Thank you. Okay, Aisyah tangkap singa tadi. Hanania, apakah yang kamu tangkap tadi? Doktor. Doktor. Thank you, Hanania. Ain Damia, apakah nouns yang kamu tangkap tadi? Chair. Chair. Thank you, Ain. Esther, apa yang kamu tangkap tadi? Ball. Ball. Good job. Thank you, Esther. Deborah Erisha, apakah nouns yang kamu tangkap tadi? Elephant. Elephant. Thank you, Deborah. Kaisa, apakah animal yang kamu tangkap tadi? Animal pula, nouns yang kamu tangkap tadi. House. House. Thank you. Muhammad Daniel, apakah nouns yang kamu tangkap tadi? Pen. Pen. Nevinesh, apa yang kamu tangkap tadi? Basket. Yang bawah barisan 2 tu nak tengok. Okey. Danish Amshar, apakah nouns yang kamu tangkap tadi? Book. Ya boleh. Book. Okey. So ini tak perlu, yang lain tak perlu. Ni sebab ni jumlah kamu saja. Okey, sila salin. Maksudnya, Alhamdulillah, kamu dapat identify nouns berdasarkan gambar-gambar yang diberi. Maksudnya kamu tahu noun, benda tu adalah nouns dan vocabulary ataupun apa tu kita panggil vocab bahasa Melayu apa dia lupa dah. Okey, vocabulary untuk perkataan nouns tersebut. Okey, good job. So, siapa yang dah siap salin boleh angkat emoji love. Amin. Amin. Fernania. So I'm done. Thank you.
Boleh saya pergi ke page yang berikutnya? Yes. Okay, good job. Okay, setiap orang sekarang ini dalam buku kamu hasilkan satu ayat yang kamu bagi tadi ni. Kan kamu pilih tadi kan contohnya elephant ke apa kan. Buat satu ayat berdasarkan nouns yang kamu pilih daripada gambar ini tadi. Okay, saya akan panggil seorang-seorang untuk masukkan ayat itu dalam. Oh, tuh. No, I'm not going to call you one by one. Saya akan gunakan kelebihan kemodenan zaman sekarang iaitu ruangan chat ini. Okey, kamu boleh masukkan jawapan kamu di ruangan chat dan saya akan pindahkan jawapan kamu ke ruangan five sentences using nouns you like. Okey, sekarang boleh tulis. Kamu buat ayat apa, buatlah. Salah ke apa, jangan takut untuk buat salah. Jangan takut grammar, jangan takut apa. Just buat sahaja ayat kamu as long ada nouns tersebut. Kalau ayat itu salah, saya akan buat pembetulan untuk kamu. Okey, ayat pertama yang diberi oleh Dede Mumtaz adalah I have a house. Thank you. No, just one sentence only, Diana. Just one sentence only. Anas, thank you. I eat ketambah and ice cream. Bukan I eat ice cream. And ice cream. Okay. I want to be a policeman. Thank you, Amin. I want to be a policeman. Yalin, sila salin. My mother is a doctor at the hospital. My mother is a doctor. Titik sebab panjang sangat at the hospital tu. Thank you. And then kejap. The aunt is small. Can I? Number 6. My mom is cutting the onion with knives. My mom is cutting an onion. Terpaksa terlebih sebab dia guna knife kan. With knife. Number 7. The elephant is a white animal. What? Okay. An elephant. Kejap, the elephant, an elephant. Elephant no. Dia buat general kan. Elephant is a wild animal. Okay. Maaf, sorry. Elephants are wild animal. Ini grammar lah. Nanti tak boleh kamu faham lagi lah. Nanti kamu dah mahir jadi cikgu, kamu tahu tu kenapa guna are semua tu. Okay, my mom, animal. Okay, all go to the shop with a basket. Ali go to the shop with a basket. Ali go to a shop with a basket. Number 9. The butterfly has beautiful color. Has a beautiful, colorful wing. Colorful wing je. A butterfly
has colorful wings. Number 10. The soldier is protecting the country. Boleh. Ataupun the soldiers, pluralkan dia, are protecting our country. 11. I buy a ball at supermarket. Boleh? I buy a ball at the mall. Thank you. I have a big house. I found an elephant at zoo. Elephant dah jawab tadi. Can The singer were very popular. The singer. Okay. I The singer. Singer ni seorang kan? Bukan were, was. Popular. 13. My mom bought a new football shoes. My mom Cikgu, buy. Yes. pilih 5 sentences kah? A new. Apa dia macam mana? Pilih 5 sentences kah? Pilih satu ayat. Tadi apa jawapan kamu tadi tu? Chair, ball, elephant, house. Apa Ball. jawapan kamu tadi? Ball. Ambil ball ni, buat satu ayat. Okay. Okay. di 2 ayat. Satu ayat je. Okay. Nanti saya akan masukkan dalam jawapan ini. My mom buy me a pair of shoes. Sir, Yes. can I? Okay. Rasa semua dah bagi jawapan. Dah saling ke belum? Yang depan tak buat. Okay. Sila salin. Siapa dah salin boleh bagi tahu. Sir? Ini dah. Okay. Ini siapa? Oh, ya. Apa itu asal? Dah? Tunggu, sir. Okay, it's okay. Siapa dah siap boleh angkat tangan. Pilih satu je kan? Sir? Sir? Dah siap ke belum? Can I see the number? Dah, sir. Okay, teruskan. 9. 6 to 10. So. Cikgu, Ya, pilih satu ayat je kan? betul. Satu sahaja. Saya dah siap.
Dan, sir. Thank you. Berikutnya, Sir? dah siap ke belum? Yes. I'm done, sir. Okay, good. Okay, good job. Semua dah siap? Yeah. Angkat tangan yang dah siap salin semua ayat yang kita dapat hari ini, yang kawan-kawan bagi ini. Me. Okay. Good job. Thank you, thank you. So, saya nak panggil seorang saja untuk baca ayat ni. Siapa volunteer? You. Okay, Danish. Teruskan, Danish. I have a house. I eat an ice cream. I want to be a policeman. My mother is a doctor. The out is small. The ant. The ant is small. Okay, thank you. Berikutnya, volunteer seorang lagi untuk baca 6 hingga 10. Siapa nak baca? Volunteer. Vinesh, teruskan. My mom is cutting an onion with knife. Elephants are wild animals. Ali go to shop with a basket. A butterfly has colorful wings. The soldiers are protecting our country. Thank you, Vinesh. Dan last kali, siapa nak baca? Volunteer. Volunteer. Siapa nak baca? Saya. Teruskan, Aisyah. I buy a ball at the mall. The singer was popular. My mom buy me a pair of shoes. Thank you. Very good. Thank you so much. So, kita dah sampai di penghujung rancangan. Good job. Semua berikan tepukan untuk diri sendiri. Okay, kamu ada basic knowledge berdasarkan analisis. Kamu ada basic knowledge vocabulary kamu yang sangat kuat untuk menjawab soalan noun. Dan minggu depan kita akan belajar tentang noun yang lebih susah sikit, iaitu tentang collective noun, sangat susah sikit. Tapi tanpa bear in mind, kita kena belajar juga macam mana pun sebab collective noun ni adalah salah satu pembelajaran dalam pembelajaran nouns. Tapi yang risau, saya dah buat bahan dah untuk kamu untuk minggu depan. Dan Alhamdulillah, kamu pun dah selesai untuk salin semua nota kita hari ini. Kalau tak sempat salin pun tak apa, nota ini akan saya-upload ke dalam grup. Kamu boleh rujuk nota ini di dalam grup untuk salin dan lengkapkan nota yang tak sempat salin. Okey, kita di penghujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Thank you, sir. Bye. Guys. Bye. Good night. See you next week. Good night, sir. Good night. Good night. Bye.